Dalam episod sebelum ni, kita dah sampai di Dalat, di penghujung di atas bukit yang sejuk. Dan sebelum ni kita pergi Muina dulu untuk kita naik ATV, and then kita jalan-jalan pergi makan, and then kita cari juga di night market, and then kita tersempat dengan seorang abang ni untuk kita sewakan motor. So kali ni kita nak bawa anda jelajah ke Dalat. Dalam episod ini, aku akan nak fokuskan kepada kafe-kafe yang sangat-sangat cantik di Dalat. Dan especially, kita akan pergi ke Monggoland lah untuk naik go-kart dan enjoy dekat sana. Tapi especially aku nak beritahu korang, diorang punya kafe memang sangat-sangat estetik. Tempat pun memang sesuai untuk OOTD. So, nantikan journey kita di Vietnam, Dalat. So untuk YouTube kali ni, terima kasih siapa yang dah menonton. So untuk part 2 kali ni, saya akan bawa anda tour kafe di Dalat. Kafe yang pertama kita akan pergi adalah Cafe Steel Cafe. Time ni dah pukul lebih kurang, tak silap aku, dalam pukul 11 malam lah. So selepas kita daripada cari motor, and then kita terus ke sini. And then at the same time, kafe dia adalah macam dia ala-ala Japan macam tu lah. Sebab dia ada ruangan ikan koi, and then perabot-perabot dia pun macam kayu-kayu, and then memang estetik sangat-sangat, macam korang duduk dekat Japan macam tu lah, dengan cuaca yang sangat-sangat sejuk. Dan di samping itu, makanan dia pun memang sangat-sangat sedap. Dia ada, especially kalau korang kat Vietnam, adalah dia punya kafe dia lah. And then korang dekat situ, setiap angle, setiap sudut, korang boleh OOTD dekat situ. Tapi kita orang di sini, kita orang memang sangat-sangat penat, and then kita just enjoy the coffee dekat kafe di Steel Cafe. This one is oolong tea, tapi dia letak macam kacang merah kat bawah ni. Tapi kacang merah dia very subtle, dia tak strong sangat. So, I tak suka kacang merah, tapi yang ni boleh makan. Dah habis bateri lah. Masih habis bateri dah. Tak apa. So, this one is macam very light, but dia contrast dengan yang ni. Yang ni I ambil salted coffee, salted caramel coffee, very strong. It's giving macam Harlan coffee yang dekat Jakarta tu. Ui, Harlan coffee. Harlan lah. This one siapa yang coffee lover, sumpah sedap gila Yang ni kita tak try lagi tak 8 coffee dia. 8 coffee dia habis. Maybe next time we can try. Next time dia. Next trip ke? Esok. Sedap kan kopi dia. Tak kan? Ni aku lah ni. Aku memang acah-acah. Dulu nak jadi pelakon, tapi sekarang dah jadi try untuk jadi YouTuber pun. Noob je. Ni aku lah ni. So enjoy the coffee, at the same time muka dah bara gila. So kita tengoklah next day kita pergi ke mana. Untuk the next day, kita terus pergi ke Monggoland. So kita keluar daripada bandar lebih kurang 15 km macam tu, and then kita sampai di Monggoland. So aktiviti utama kalau korang pergi ke Dalat ni, korang save video ni, and then korang make sure korang sampai di Monggoland. Banyak sangat-sangat aktiviti. Kalau korang pergi dengan family pun memang sangat-sangat sesuai dekat sini. Hello, what's up guys? Kita berada di mana? Monggoland. Dalat. RM70 betul? Lebih kurang RM70. Mana RM120 lebih kurang RM16-17 lah. RM17 lah. Lebih kurang lah. Kita nak pergi main dulu. Ada 2-3 trip lagi. Let's go. Wih, Aunty mau pergi mana Aunty? Okay lah, dia macam go-kart lah, go-kart mini. Tapi dia elektrik lah. So main dia pun tak adalah teruk sangat. Chill-chill je lah. Alpaka. Dia tunjuk botol je kat aku. Weh. Weh.
Dan Yelah. tu kecil, comel je. So ni antara kawasan-kawasan yang korang boleh ni lah tengok macam kenepi-kenepi macam Mongolia. So that's why lah kita panggil Mongoland. Ayo. Berat Mat. Penat weh. Selepas je kita enjoy di Mongoland and then kita terus pergi ke The Flores, iaitu tanah hektar yang sangat besar, lebih kurang 60 hektar. Dan dekat sini apa aktiviti yang sesuai untuk korang adalah pertama sekali dia punya ladang bunga lah. And then at the same time dekat situ juga ada tanah yang pokok-pokok yang sangat-sangat cantik. 60 hektar guys. So dekat sini korang boleh piknik, korang boleh santai, korang boleh rehat-rehat dulu dengan family dekat The Flores. Tapi panas dah ni. So gang, kita berada di The Flores. Besar kan. Kalau korang nak pergi sini, memang ready lah kaki. Sebab kita orang naik motor. So okey lah sikit. Kalau nak cabaran, senang lah sikit nak gerak sini sana. Pokok cepedak pun ada. Assalamualaikum guys. So day 2 tadi ada cerita sikit. Jadi aku post story apa yang jadi ketika tadi kita orang shoot gambar. Lepas tu motor mati. Tadi aku cerita secara detail, aku buat voice over. Okay, so kita dah sampai hotel yang ke nombor 2. Maybe kita stay sini dalam 2 hari. Apa nama dia? New Memories Hotel New Memories Hotel. Cantik best. Cantik. Kau tengok aku tunjuk macam mana. Next kita sampai ke hotel next nombor 2 kita. So day 2 kita hotel yang baru. So hotel ni pun memang sangat-sangat murah. Harga dia lebih kurang RM160 sahaja untuk satu malam. Korang tengoklah ada bathtub dekat luar bilik guys. Memang best. Tapi kita orang sebab aktiviti hari tu memang full. So kita orang balik just untuk rehat sahaja dekat hotel ini. So kalau korang datang dengan family pun untuk korang santai-santai dekat hotel pun memang best. Dengan view yang sangat cantik. Hotel pun memang sangat kemas. And then at the same time memang sangat-sangat murah. Memang sesuai untuk korang bawa family satu keluarga. So guys, enjoy kalau korang datang dalam. So kita dah, selepas kita shooting, so kita nak pergi cari makan selepas ni. Tengoklah apa yang ada. So letih man. Dinasihatkan kalau korang nak bawa motor sini boleh. Cuma pilih motor yang, kalau dia bagi motor buruk-buruk tu, kau minta je lah, kata nak motor baru sikit. Ni motor dengan motor ni, Allah, motor cabut bini aku tu. Alright guys, kita cari makan dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen. InsyaAllah day 2 dekat darat. Alright, next day kita bergerak balik. Esok kita balik Tak, esok ada 1 malam lagi. Oh, esok 1 malam lagi. Lusa baru kita bergerak balik and then kita akan stay Ho Chi Minh kejap. Bye guys.
Next, kita selepas kita check in hotel and then kita pergi cari makan dulu dekat kita punya kedai Muslim kita. Last time kita dekat Sarah kan. So kali ni kita dekat satu kedai Muslim, memang sedap juga, untuk aku recommend lah untuk korang datang. Yes, selamat. Kita dah sampai dekat kedai seterusnya. Kedai Muslim, nama dia Ismail Halal Food. Kita order hari ni nasi goreng daging, seafood dengan telur, lepas tu dengan air sikit lah, air avocado apa semua. Kita nak review dulu macam mana rasa dia. Hopefully sedap, hopefully tak mengecewakan lah. So far kedai Muslim kat sini tak berapa mengancam sangat lah. Kita tengoklah macam mana. Bismillah. Nasi goreng daging. Sayang. Bukan ni je lah. Ha? Ya. Rasa dia rasa nasi goreng daging campur seafood. Boleh lah, boleh. Sekejap. Sekejap lah. Air rate 8 kilo. Okay. 8 Tinggi betul. Ni 7 lah, 7. This is the best tau. Lebih kat. Dah tak? Tak kita awal kan? 8 kilo lah. Sekejap. Jom makan dulu. Apa-apa, jangan lupa like, subscribe dan komen. Masak air sikit. Ui, itu angkat siap. Ni air avocado. Memang fresh. Air dia memang fresh. Terus ke? Ha? Dah buku terus ke? Kita datang malam ni. Ikut ke apa? Air dia memang fresh. Kopi dia pun sedap. The best di Dalat lah. Kalau compare dengan kedai sebelum ni, aku rasa ni paling the best lah so far lah. Sekarang ni baru 3 kedai kita pergi. So yang ni yang nombor 3 lah. First Sarah, yang tadi atas bukit tadi breakfast. Yang ni yang 3. Kita ke apa? Tak apa lah. Yes. Tengok pergi makan kat mana. Viral kita yang. Tu lah. Tu orang Malaysia tak ramai sekarang. Tidak penuh lah. Benar Malaysia. What's up guys, kembali lagi. So kita kali ni kita berada di cafe random je. So tadi kita ada grab beberapa roti bakery lah, dekat kedai bakery. Ada 2-3 kedai roti lah. Kali ni kita singgah kedai roti. Tadi kita singgah kedai roti. Susah tu cakap. Singgah kedai roti. Lepas tu kita pergi cari kopi. So ni kedai random lah, random kopi. Masuk-masuk apa sal ada bar ni siap. Ini semua geng-geng arak ni tu. Tengok sekali. Oh bukannya. Rupanya bukannya tu. Rupanya ni adalah teh bunga. Rupanya teh, kedai teh bunga. I nak try one of the halal. Vietnam memang terkenal dengan dia punya kopi dia. Kopi dia memang the best. Roti dia kita tak sure. Tapi hopefully okey lah. Sedap lah. So, ni nak tunjuk yang I beli. Tengok plastik-plastik bakery kita. Guys can try this bakery. First I got this cake. Nampak tak? Jangan terbalik. Nampak ni I beli cake. I rasa ni cake batik. Cake batik walnut or macam vibe Ovaltine macam tu. And then I have this. Yang ni nama bakery dia. You guys boleh search je. Okay. So this one my husband beli donut. Tapi dia dah gigit separuh guys. Okay. And then by the way roti dia semua lembut tau. And I dah habis dah. I beli this one. Yang ni memang caught my eyes. Sebab I aim nak beli ni pun. I beli croissant cheese. Nampak tak? Dia punya cheese dia melimpah. Atas bawah dia. I beli 2. Satu dah habis. Tinggal lagi 1. And then I bought this one. Tak tahulah dia sama ke tak macam kopitiam apa tu? Oriental coffee. Alah, hai. I don't know lah. Bismillah. First thing first, yang ni bukan
Yang ni bukan egg tart This is not egg tart. This is cheese egg tart. So dia punya base dia dah lain. Base dia bukan macam Oriental Coffee punya. Dia macam yang cheese tart punya base. So I think Oriental Coffee menang lagi lah. Tapi in term of rasa, inti dia macam, nampak tak? Dia tak terlampau cheesy, tak terlampau eggy. Siapa suruh ni ambil tu? Masa lu ambil yang underrated. Tak tahu kenapa. Ni memang sikap lelaki kot. Suka ambil yang macam tak sedap. Okay, ni air dia. Ni air kopi dia. So salted. I tak kita you. Okay guys, ni last aku review kopi dia. Memang sedap. Nampak tak colour dia? Oh, padu kan? Vietnam ni memang power lah kopi-kopi dia. So ni salted caramel lah? Salted. Dua-dua? Dua-dua. Harga dia lebih kurang RM8 kot? Dua-dua? Dua ni RM8. Dua RM8 mat. Korang kat KL, kita kat KL lah. Kita kat KL mana ada RM8 kopi. So kacau dulu, kacau bagi dia Ya, you guys kena caramelize kacau. dulu. Sebab kalau korang minum terus, terkejut lah. Ya, Dari 3 terkejut malam. No. Oh. Padu weh. Aku pernah rasa lah kopi ni. Kalau aku cakap standard lah. Standard Zeus tak baik kot. Kenangan. Aku bukan coffee lover sangat. Tapi rasa dia macam atas lah, higher rank lah. Dia punya level dia tu memang. Okay, kalau korang pernah pergi Jakarta. Dia cakap. Okay, Jakarta yang famous dekat Grand Mall Jakarta, semua tu Grand Mall Indonesia. Semua tu kan yang macam kalau kau tengok Holland and Harlan's Coffee tu, dia lebih kurang macam ni. But most diorang punya street coffee mostly rasa macam tu. Tu street coffee. Kalau street coffee, dia punya harga diorang starting price is 25k, equivalent to RM4. Weh. Cicah. Tapi Coffee je lah. Tapi sebenarnya ada kedai makan yang sedap juga kita orang baru jumpa. Nak kopi je. Tapi hari ni kita orang full day. Udah dari pagi. Rosak motor pula. Bodoh betul. Malam ni nak pergi report lah. Nak itu taman ke tak? Sedap kan? Air dia first class kan? Kita orang so far hari-hari wajib ambil kopi dia. Bukan hari-hari. Pagi, petang, siang, malam. Tapi bukannya spesifik kau kedai pun, random je. Random kan? Korang pick up lah kedai mana pun. Ni je mana-mana kedai. Yang macam kalau korang tengok kan, macam kedai macam ni, kedai macam macam biasa kedai tu. tepi jalan tu korang pun. jangan macam biasa tu. Tapi biasa tu korang try je korang. Ni kita orang ambil matcha latte lah. Okey lah, jadilah. Matcha dia tak ada rasa sedap tu, tapi sedap lah. Kalau korang tak nak, matcha dia kurang sikit. Tapi korang try kopi kat Malaysia macam mana? Malam ni kita tak kelaparan lah. Maybe aku akan datang lagi. Ada orang tu kata, besar dalat. Yes, boleh lah. Boleh lah. Actually, sepanjang kita orang kat Vietnam ni, hari ni kita orang baru properly makan tau. Serius. Sama ni kita orang macam, kita tak macam gelandangan. Makan Maggi. Asal boleh. Asal boleh weh. Dulu pagi tadi pun bukan sedap sangat pun. Kopi sebelah dia sedap. Kopi dia sedap. Okay guys, nak enjoy dulu. Kau tengok aku tunjuk view macam mana kat depan. Okay guys, jangan lupa like, subscribe dan komen. Next trip kita pergi Ho Chi Minh. And then nanti next pula kita akan pergi ke adalah subscribe dulu. Goodbye guys. Love y'all.
Ada di depan hotel kita, cantik. Berkenakan matahari yang bersinar. Hey guys, so this is our hotel for tonight. I sangat glad I book hotel ni sebab hotel dekat Dalat ni FYI mostly tak ada aircon, tapi hotelnya ada aircon guys. Walaupun Dalat ni sejuk, tapi tengah hari biasa je. Suhu Malaysia je kan. Suhu tak ada suhu Malaysia, suhu kamera Malaysia. Betul? So macam I book aircon lah, dah ada beli kipas stand.